Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Nurul Syakirah binti Abdullah, pelajar PISP 2.01. Saya akan melaksanakan pembentangan Interpretive Structural Modelling ataupun ISM bagi menyempurnakan tugasan yang keempat bagi kursus ELEP 4133 kajian masa depan. Tajuk kajian yang telah saya pilih ialah pembangunan model aktiviti Massive Open Online Courses iaitu MOOC untuk bahasa Arab di institusi pengajian tinggi, yang mana kajian ini menggunakan Interpretive Structural Modelling iaitu ISM. Kajian ini ditulis oleh penulis yang bernama Ghazali bin Zainuddin beserta rakan-rakannya daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, MOOC atau Massive Open Online Courses telah menjadi salah satu platform utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya semasa dan pasca pandemik COVID-19 yang telah berlaku di Malaysia hari itu. Namun begitu, pelaksanaan MOOC untuk kursus bahasa Arab di Malaysia masih berada di tahap permulaan dan belum mempunyai model yang jelas dan berkesan. MOOC sangat bagus kerana di dalamnya pelajar dapat melayari kelas secara maya dan memuatkan antara 10,000 hingga 100,000 orang pelajar dalam satu masa. Dan kelebihannya adalah pelajar yang berada jauh ataupun yang tidak boleh bersemuka semasa pelajar ini boleh melayari internet sahaja dan belajar secara online dalam MOOC. Kajian ini dijalankan kerana beberapa isu utama telah dikenal pasti. Pensyarah bahasa Arab kurang yakin menghasilkan bahan pembelajaran berbentuk multimedia. Jadi, ketiadaan garis panduan yang jelas dalam membangunkan aktiviti pembelajaran dalam MOOC. Seterusnya, kadar keciciran pelajar yang mengikuti kursus MOOC agak tinggi disebabkan kandungan yang tidak menarik dan kurang interaksi. Oleh itu, model aktiviti perlu disusun dan diperlukan bagi membantu pensyarah untuk merancang dan melaksanakan aktiviti MOOC yang lebih berkesan dan menyeronokkan. Tujuan dan objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti elemen yang perlu disertakan dalam membangunkan model aktiviti MOOC untuk bahasa Arab berdasarkan kesepakatan pakar dan mengenal pasti turutan elemen-elemen mengikut keutamaan dalam model aktiviti MOOC untuk bahasa Arab berdasarkan kesepakatan pakar. Interpretive Structural Modelling ISM ialah satu kaedah yang berstruktur yang digunakan untuk mengenal pasti dan menyusun hubungan antara elemen-elemen kompleks dalam bentuk hierarki yang lebih jelas. Ia sangat berguna untuk membina kerangka model dengan melibatkan konsensus pakar. Untuk ISM dalam kajian ini ada peringkat yang perlu dilalui, iaitu perancangan kajian, pemilihan pakar, pelaksanaan, analisis data dan bagaimana untuk mengaplikasikan hasil penyelidikan. Interpretive Structural Modelling ISM, iaitu dalam kajian ini analisis keperluan dan sorotan literatur dilakukan dan pemilihan dan penyenaraian elemen, bengkel bersama panel pakar untuk undian dan pemurnian elemen, yang mana mereka menggunakan perisian konsep STAR untuk membangunkan model struktur dan pembentangan juga penilaian akhir model. Seterusnya, pemilihan panel pakar. Pengkaji menggunakan 7 orang pakar, iaitu 3 orang guru pakar bahasa Arab,
3 orang pakar dalam ICT dan MOOC dan seorang pakar dalam bidang penilaian. Mereka ini masing-masing mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang mereka. Di dalam proses pelaksanaan, pakar mengenal pasti elemen MOOC iaitu melalui instrumen kajian mereka menggunakan perisian konsep STAR yang mana bengkel maya dan proses undian akan dilakukan secara maya. Kemudian pembahagian metrik dan pembahagian metrik keupayaan, reachability matrix, dan seterusnya dapatan akan disaring dalam 6 elemen utama yang dipilih. Kajian ini juga dijalankan melalui kaedah Nominal Group Teknik, NGT dan ISM. Proses bermula dengan pencetusan idea, perbincangan, pengundian elemen melalui bengkel dan talian. Kemudian elemen tersebut disusun dan dimasukkan ke dalam perisian untuk menghasilkan model akhir. Proses ini dikendalikan oleh fasilitator kajian. Dalam analisis data yang diperoleh dianalisis menggunakan Structural Self-Interaction Matrix iaitu SSIM dan Reachability Matrix yang seperti mana saya beritahu tadi. Ia membantu menyusun elemen mengikut turutan dan keutamaan dengan kaedah padanan pasangan. Frasa konseptual menjadi keutamaan sebelum digunakan bagi menentukan hubungan antara elemen. Setelah itu, elemen telah dipilih iaitu 6 elemen yang dipilih sebagai model MOOC Bahasa Arab iaitu arahan aktiviti yang jelas, pedagogi aktiviti, aktiviti secara praktikal, aktiviti interaksi antara pengajar dan pelajar, aktiviti forum dan aktiviti interaktif menggunakan web dan perbincangan kolaboratif. Elemen ini telah dipilih melalui kesepakatan pakar dan mereka memilih dan bersetuju untuk memilih 6 elemen ini. Raja 2 ini menunjukkan struktur model aktiviti yang berdasarkan keutamaan yang perlu disediakan oleh pensyarah dalam melaksanakan MOOC untuk subjek Bahasa Arab berdasarkan undian pakar melalui perisian Interpretive Structure Modelling ISM ini. Seperti yang kita lihat dekat sini, aktiviti 2 diikuti dengan aktiviti 1, kemudian aktiviti 3, kemudian aktiviti 4, aktiviti 5 dan aktiviti 6. Untuk pengaplikasian hasil penyelidikan, yang pertama, panduan reka bentuk emosi Bahasa Arab. Melalui kajian ini dapat menghasilkan model aktiviti yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk subjek Bahasa Arab, merancang dan melaksanakan pembelajaran secara dalam talian dengan lebih sistematik dan berkesan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualiti PDP Bahasa Arab di IPT. Model ini memberi garis panduan kepada pensyarah tentang elemen-elemen penting dalam aktiviti MOOC seperti interaksi, kolaborasi dan pelibatan pelajar secara aktif yang dapat meningkatkan minat dan pencapaian pelajar. Yang ketiga, pembangunan kursus MOOC baharu. Hasil model ini boleh digunakan oleh pembangun kandungan digital dan pensyarah untuk membina kursus MOOC Bahasa Arab yang lebih menarik, berstruktur dan mesra pengguna. Seterusnya, yang keempat, latihan profesional kepada pensyarah, yang mana kajian ini juga boleh dimanfaatkan sebagai asas bagi merangka modul latihan kepada pensyarah dalam menggunakan pendekatan teknologi seperti ISM dan alat web 2.0 dalam pengajaran mereka. Dan akhir sekali, sebagai rujukan dalam pendidikan Bahasa Arab digital, yang mana penyelidik lain boleh menggunakan pendekatan ini termasuk ISM dan NGT untuk membina model-model dalam konteks pembelajaran bahasa atau bidang lain yang serupalah.
Secara kesimpulan, kajian ini telah berjaya membangunkan sebuah model aktiviti MOOC untuk bahasa Arab yang berasaskan pendekatan ISM. Model ini bukan sahaja memberi panduan kepada pendidik, bahkan dapat menyokong transformasi pembelajaran bahasa secara digital di institusi pengajian tinggi. Jadi akhir sekali sebagai penutupnya, saya memberikan penghargaan kepada pensyarah saya bagi kursus ELEP 4133 kajian masa depan, Dr. Nurhanan binti Ramli. Terima kasih atas segala bimbingan dan panduan kepada kami kelas PISP 2.01. Sekian, terima kasih.